Salam. Itu dekat KL lagi ke dah balik Sabah? Aku call kau ni ada sebab. Kenapa? Aku rasa aku jatuh hati dengan kau. Yalah Salah, tak perlu bagi jawapan pun. Ini kita-kita je tahu tu. Kita bapak kau. Kenapa? Enggak. Assalamualaikum. Salam. Itu dekat KL lagi ke dah balik Sabah? Dah balik Sabah? Macam mana kau terlepas flight? Ya, terlepas flight. Lepas tu apa? Aku beli flight baru. Pukul berapa tadi? Pukul 1.30. Ya je kau. Gampang. Aku tanya tak reply. Tak lah Pak, sebab tadi busy. Lepas tu kau pergi airport naik apa? Naik GRAB. Benda tu? Oh, Grab. Ni aku call kau ni ada sebab. Kenapa? Tapi aku takut. Apa? Takut benda? Lah, selama beberapa hari kita sama-sama kan. Apa dia? Bila? Baru-baru ni? Tak adalah. Dari first yang aku jadi sementara. Sampailah kemarin tu. Aku rasa dah sebulan dah kot. Tak adalah hari. Dah sebulan. Lepas tu? Apa lu ni? Tiba-tiba pula takut-takut nak cakap. Aku rasa aku jatuh hati dengan kau. Payahlah kau. Kenapa? Ingat aku percaya. Kenapa pula macam begitu? Kenapa? Bodoh lah tahu. Kan kenapa? Tipu aku yang tak percaya. Tak percaya aku. Aslah. Tapi entahlah. Aku rasa macam lain kalau nampak kalau pandang muka kau lagi ni. Aduh, tak payahlah kau nak menipu aku. Menipu apa? Tiba. Tak ada maknanya. Hey. Aku tak rasa kalau kau suka betul kau nak luah dalam telefon. Yalah. Aku malu nak cakap dalam depan. Aduh, haus. Yalah Salah. Tak perlu bagi jawapan pun. Aku dah sorry lah ganggu kau. Okay, bye. Sorry Salah, aku menggigil. Sorry. Okay, bye. Assalamualaikum. Laus. Dah. Aduh, ya Allah, lainnya dirasa. Oh, begini rupanya rasa. Aku jujur lah. Aku tanya kau. Kau sebenarnya betul-betul berasa agak slide. Kata tak? Yeah. Sejak kau dengan dia, aku tengok kau dah lain dah. Okay, kau betul ada. Tak. Kau jujur lah. Kau jujur. Okay, kau jujur dulu. Kau jawab dulu. Okay, kita jawab serentak. Kau ada hati dengan Aisyah? Okay, kita letak 1, 2, 3. Tak. Kau jawab apa? Tak. Tak lah. Ini kita-kita je tahu tu. Kita bapak kau. Dah 20,000 dekat sana. Sini berapa belas ribu. Aduh. Okay, aku nak tanya kau lah. Masa kau duduk dengan Aslah ni dia orang macam mana?